dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat kepada para pendengar, kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita ataupun pengalaman seram. Cerita ni juga dikongsi oleh subscriber dan kisah yang akan diceritakan ni dari pengalaman sewaktu tinggal di asrama. Seperti biasa, sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu dan juga tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Cerita ini aku nak share pada pendengar dan cerita ni dari pengalaman aku sendiri. Aku pun dah lama simpan benda ni. Tapi sejak aku jadi subscriber channel ni, aku rasa mungkin dah sampai masa untuk aku lepaskan apa yang aku pendam sejak zaman sekolah dulu. Aku bekas pelajar sebuah sekolah berasrama penuh. Tak perlu aku sebut nama sekolah, cukuplah aku kata. Sekolah ni agak lama. Dibina awal tahun 80-an. Terletak di hujung pekan, dikelilingi kebun getah dan sedikit hutan kecil di belakang. Asrama sekolah ni ada 4 blok utama. Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D. 3 blok masih digunakan sampai sekarang. Satu saja yang dikunci, Blok C. Masa aku mula-mula masuk tingkatan 1, aku perasan benda ni tapi tak ambil peduli. Budak-budak senior pun jarang cerita. Cuma kami selalu diingatkan satu benda. Jangan pergi Blok C, jangan tanya kenapa. Dan dalam dunia asrama, bila orang cakap jangan tanya, itulah yang buat kau nak tahu. Blok C ni kedudukannya paling hujung, betul-betul dekat pagar belakang sekolah. Dari jauh, bangunan dia nampak sama macam blok lain 3 tingkat, warna cat kuning kusam, tingkap berjeriji besi. Tapi ada satu benda pelik. Pintu utama Blok C sentiasa berkunci. Rantai besi besar, mangga berkarat, dan semua tingkap-tingkat bawah ditutup dari dalam. Bukan papan, tapi kain gelap. Seolah-olah orang tak nak sesiapa nampak apa yang ada di dalam. Aku mula betul-betul ambil serius pasal Blok C masa aku tingkatan 2. Malam tu malam prep, lebih kurang pukul 10 lebih. Aku dengan kawan aku Faris kena denda sebab bising dalam dom. Jadi kami disuruh lari keliling padang sekolah 3 pusing. Masa pusing kedua, kami lalu belakang Blok C. Tiba-tiba Faris berhenti. Aku dengar bunyi orang mandi. Aku ingat dia bergurau. Tapi bila aku diam dan pasang telinga, memang ada bunyi air. Macam air pancuran bilik mandi asrama. Masalahnya Blok C kosong. Tak ada pelajar. Tak ada elektrik. Tak ada bekalan air. Dan bunyi itu datang dari tingkat 2. Kami terus sambung lari, tak pandang belakang. Malam tu aku susah nak tidur. Esoknya aku tanya senior dom, abang form 5 yang terkenal dengan mulut pedas. Dia cuma jawab pendek. Blok C dulu pernah jadi asrama perempuan, ada kes ramai. Aku tanya kes apa? Dia pandang aku lama, lepas tu cakap, kalau kau sayang nyawa jangan korek. Tapi manusia ni pelik. Bila dilarang, lagi nak tahu. Beberapa minggu lepas tu ada seorang budak junior, nama dia Aiman. Dia suka buat benda pelik. Suka cabar benda yang orang larang. Satu malam Jumaat, lepas semua orang tidur, dia ajak kami ikut dia ke Blok C. Kami ada 5 orang. Aiman bawa lampu suluh kecil. Kunci Blok C memang berkunci, tapi di belakang bangunan ada satu tingkap-tingkat bawah yang jerijinya dah bengkok. Dia masuk dulu. Kami ikut. Dalam Blok C bau dia lain. Bau hapak campur bau besi lama. Sunyi dia bukan sunyi biasa. Sunyi yang buat telinga berdengung. Kami naik tangga perlahan-lahan. Tingkat 1 kosong. Dorm lama. Katil besi berkarat. Tilam dah reput. Tapi yang pelik, ada satu katil yang tilamnya masih elok. Siap berlipat kemas. Aiman senyum. Confirm ada orang jaga tempat ni. Kami naik ke tingkat 2. Di situ aku nampak sesuatu yang aku takkan lupa. Cermin panjang di hujung koridor, penuh dengan kesan tapak tangan. Dari dalam, macam orang menekan cermin minta tolong.
Tiba-tiba Aiman jerit. Dia nampak pintu tandas terbuka dan dari dalam tandas, air mengalir deras. Kami tak tunggu lagi. Kami lari turun. Masa aku berpusing nak keluar tingkap, aku terdengar suara perempuan. Perlahan. Kenapa kunci kami? Malam tu, Aiman demam teruk. Seminggu tak bangun. Bila dia sihat, dia jadi pendiam. Tak bercakap langsung pasal Blok C. Beberapa bulan kemudian, barulah aku dengar cerita sebenar dari seorang cikgu lama yang dah pencen. Dulu Blok C memang asrama perempuan. Ada satu malam kebakaran kecil berlaku. Api tak besar, tapi asap tebal. Pintu blok tu berkunci dari luar. Ada pelajar yang terperangkap, ada yang sesak nafas, ada yang pengsan, ada yang tak sempat keluar. Kes tu ditutup senyap-senyap. Blok tu dikunci. Pelajar dipindahkan. Sekolah teruskan operasi macam biasa. Tapi sejak hari tu ada pengawal malam yang berhenti kerja. Ada cikgu yang tak sanggup lalu belakang blok tu. Dan setiap malam Jumaat, air di tingkat 2 akan mengalir sendiri. Sekarang aku dah dewasa, dah lama tinggalkan sekolah tu. Tapi sampai hari ni, setiap kali aku teringat blok tu, aku masih boleh dengar suara tu. Kenapa kunci kami? Kisah kedua ni pula di asrama perempuan. Kisah ni berlaku beberapa tahun lepas. Nama aku Rina. Cerita ni dari pengalaman aku sewaktu aku masih belajar di sebuah sekolah berasrama penuh perempuan. Sampai hari ni, bila aku teringat balik kisah dulu tu, bulu roma aku masih boleh meremang sendiri. Asrama kami ni asrama lama. Bangunan 3 tingkat, catnya dah kusam. Dan yang paling menyeramkan, asrama ni betul-betul bersebelahan dengan kawasan hutan kecil yang tak pernah dibersihkan. Pokok-pokok pula memang besar, berakar menjalar, dan waktu malam, gelap dia lain macam. Memang buat aku rasa seram. Masa tu, aku duduk di tingkat 3, bilik hujung. Dari tingkap memang jelas nampak pokok-pokok besar di luar pagar asrama tu. Dan di situlah semuanya bermula. Malam kejadian tu lebih kurang pukul 11:30 malam. Warden dah mula buat rondaan, lampu koridor separuh dah dipadam dan semua pelajar diwajibkan tidur. Dalam bilik aku ada 6 orang. Semua dah baring, ada yang dah lena, ada yang masih termenung tengok siling sambil layan mata. Tiba-tiba kami dengar bunyi orang menangis. Perlahan, sayup-sayup macam tu, macam suara perempuan. Waktu tu, mula-mula kami ingat ada pelajar rindu rumah. Biasalah kan. Tapi yang peliknya, suara tu datang dari luar asrama. Dari arah hutan. Tangisan tu bukan kuat, tapi cukup jelas untuk buatkan kami saling berpandangan time tu. Korang dengar tak? Bisik salah seorang kawan aku. Kami semua diam fokus dengar betul-betul. Dan waktu tu, suara tangisan tu berhenti. Sunyi sangat time tu. Tapi tak sampai pun 10 saat bunyi itu muncul balik. Kali ni lebih dekat, macam betul-betul di bawah tingkap bilik kami semua. Nada suara dia berubah-ubah. Bukan sekadar menangis, tapi macam orang merintih, merayu macam tu. Seorang kawan aku time tu terus bangun perlahan. Cuba entai luar tingkap, baru je langsir disentuh, tiba-tiba terdengar suara. Jangan buka! Jeritan kuat datang dari bilik sebelah, kami semua terkejut. Jantung aku pula berdegup laju tiba-tiba. Lepas tu, jeritan lain pula menyusul. Jeritan pelajar perempuan menjerit sekuat hati. Kami semua masa tu terus keluar bilik. Di koridor, suasana kelam kabut. Beberapa pelajar berlari, ada yang menangis, ada yang terduduk lemah. Dari hujung koridor tingkat 3, kami nampak seorang pelajar perempuan, aku panggil dia Aina, tengah berdiri kaku menghadap tingkap. Rambut dia pula time tu mengurai. Tangan mencengkam jeriji besi tingkap. Mulut dia pula terbuka, tapi suara yang keluar bukan suara Aina masa tu. Suara dia berat garau, panjang setiap sebutan. Kenapa kau tengok aku? Pelajar-pelajar yang lain semua menjerit. Dan entah macam mana ada yang pengsan serta-merta. Jadi, beberapa cikgu perempuan dan warden masa tu semua berlari naik. Tapi sebaik saja mereka datang, Aina terus menoleh. Aku masih ingat yang mata dia hitam pekat. Tak nampak putih langsung. Dan waktu tu dia ketawa. Ketawa yang aku takkan lupa sampai bila-bila. Ketawa tu pula bukan ketawa manusia.
Dia ketawa sambil kepala mendongak ke atas, leher macam hampir patah dan suara tu bergema satu tingkat. Seorang ustazah yang dipanggil time tu cepat-cepat baca ayat-ayat ruqyah. Tapi setiap kali bacaan bermula, Aina menjerit makin kuat sangat. Tiba-tiba, lampu koridor berkelip-kelip dah macam dalam filem aku tengok. Dalam kekecohan masa tu, aku perasan sesuatu di luar tingkap. Di celah-celah pokok besar, ada satu lembaga berdiri. Putih. Rambut panjang mencecah pinggang. Tak bergerak, tak berbunyi langsung. Cuma dia berdiri memandang ke arah asrama. Aku tak mampu jerit time tu sebab badan aku kaku. Nafas terasa sempit dan seolah-olah benda tu tahu aku sedang memandang dia. Perlahan-lahan kepala dia mendongak. Mata dia merah menyala macam tu. Dan senyuman dia terlalu lebar untuk wajah manusia. Tiba-tiba pula Aina rebah ke lantai sambil menjerit kuat jeritan terakhir sebelum dia pengsan. Suasana jadi senyap time tu. Pelajar-pelajar yang lain time tu pula menangis perlahan. Ada yang membaca ayat kursi. Ada yang peluk sesama sendiri. Lepas perkara tu berlaku, Aina dibawa turun ke bilik rawatan. Tapi cerita tak berhenti kat situ. Malam-malam selepas kejadian tu, kes histeria mula berlaku hampir setiap minggu. Pelajar perempuan ramai yang kena. Selalu kena kat tingkat 3. Selalu kalau kena, benda tu berlaku sekitar pukul 11 hingga 1 pagi. Dan selalu bermula dengan bunyi tangisan dari arah hutan. Pernah jadi waktu tu, seorang pelajar pernah dirasuk sambil berjalan tidur ke hujung koridor. Dia berdiri menghadap tingkap dan berkata dengan suara perlahan. Ustaz yang dipanggil kemudian mengesahkan kawasan asrama kami pernah menjadi laluan makhluk itu. Pontianak tu dah tinggal situ lama dan terikat dengan pokok besar di hutan belakang. Dan yang paling menyeramkan, Pontianak tu sangat tertarik dengan pelajar perempuan yang lemah semangat, yang suka termenung, yang selalu memandang keluar tingkap waktu malam. Sejak dari malam tu, aku tak pernah lagi berdiri lama kat tingkap asrama lagi. Dan sampai hari ni, kadang-kadang aku selalu dengar bunyi orang menangis waktu malam. Dan bila aku terdengar, aku akan tutup telinga. Sebab aku takut nak dengar bunyi itu.